Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Akmal bin Makzin. Saya merupakan graduan Teknologi Elektrik dari Kolej Komuniti Masjid Tanah dan telah menamatkan pengajian pada tahun 2024. Saya kini bekerja di Merivail Sdn Bhd sebagai Technician Elektrik dan mula bekerja pada 15 Mei tahun 2025. Bidang tugas saya lebih pada kerja-kerja penyelenggaraan berkaitan elektrik seperti pemeriksaan sistem, troubleshooting serta memastikan semua sistem elektrik berada dalam keadaan baik dan selamat digunakan. Sebelum ini, saya telah bekerja di syarikat kejuruteraan Sendi Mahir selama 1 tahun 3 bulan selepas menjalani latihan industri. Sepanjang saya di KSM, saya terlibat dalam kerja-kerja wiring solar, penukaran sistem solar serta wiring rumah, pendawaian dan pemasangan aircon. Selepas tu, saya bekerja di syarikat LHNS Engineering selama 4 bulan di mana saya melaksanakan kerja-kerja pemasangan aircon, servis aircon serta pemeriksaan aircon. Pada masa ini, saya sedang mengikuti pengajian CJ Kompeten PW2 secara part-time di hujung minggu di Kolej Yayasan Melaka. Sekiranya tiada kelas, saya juga masih aktif melakukan kerja-kerja elektrik secara sambilan seperti pendawaian elektrik, pemasangan aircon dan penyelenggaraan aircon bagi menambah kemahiran, pengalaman dan pendapatan dalam bidang ini. Anggaran gaji saya sekarang adalah sekitar RM1,700 hingga RM3,000 sebulan, tidak termasuk pendapatan part-time dan Alhamdulillah pengembangan kerjaya saya semakin meningkat dari semasa ke semasa. Saya mula mengenali KKMT melalui rakan-rakan yang pernah berkongsi pengalaman mereka belajar di KKMT. Daripada perkongsian itu, saya mendapati bahawa KKMT merupakan sebuah IPTA yang menyediakan suasana pembelajaran yang baik serta lengkap dengan kemudahan dan peralatan pembelajaran yang sesuai untuk dalam bidang elektrik. Sepanjang pengajian, saya dan rakan-rakan didedahkan dengan penggunaan pelbagai peralatan dan sistem seperti CAN-X, PLC, wiring bay serta kemudahan komputer untuk khusus AutoCAD dan aplikasi komputer. Kemudahan ini memberi peluang kepada pelajar untuk menjalankan latihan amali secara lebih berkesan dan memahami situasi sebenar dalam industri. Harapan saya adalah untuk mendalami ilmu dan kemahiran dalam bidang elektrik dengan lebih terperinci di samping membina keyakinan diri dan pengalaman yang lebih digunakan dalam alam pekerjaan sebenar. Saya percaya bahawa ilmu, latihan amali serta pendedahan kepada teknologi yang diperoleh oleh KKMT menjadi asas penting dalam membantu saya memerlukan kerjaya dan terus berkembang dalam bidang yang saya ceburi sekarang. Sepanjang tempoh pengajian di KKMT, saya memperoleh banyak pengalaman dan kenangan yang sangat bermakna, terutamanya ketika menjalani kelas amali, tugasan perkumpulan serta aktiviti bersama pensyarah dan rakan-rakan. Suasana pembelajaran di KKMT sangat membantu dalam bidang membentuk sikap disiplin, keyakinan diri dan semangat kerjasama yang kini banyak membantu saya di alam pekerjaan. Dari segi pembelajaran, saya mempelajari kemahiran penyelenggaraan sistem elektrik, pendawaian elektrik 1 fasa dan 3 fasa, troubleshooting, penggunaan peralatan elektrik serta aspek keselamatan semasa melakukan kerja teknikal. Saya juga didedahkan dengan latihan amali secara hand-on seperti melakukan pendawaian di wiring bay. Bukan itu saja, saya turut mempelajari kemahiran berkaitan pemasangan, pengujian dan penyelenggaraan sistem penyamanan udara. Semua pembelajaran dan latihan amali ini dapat membantu saya semasa menjalani latihan industri kerana saya telah mempunyai asas kemahiran teknikal dan pengalaman menggunakan peralatan sebenar. Kemahiran yang dipelajari di KKMT juga sangat membantu saya dalam alam pekerjaan sekarang, khususnya dalam menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan serta mengenal pasti kerosakan sistem elektrik dengan lebih yakin dan teratur. Selain itu, saya didedahkan dengan khusus berkaitan PLC dan automasi bangunan menggunakan sistem KNX yang memberi pendedahan kepada teknologi automasi serta sistem kawalan moden yang digunakan dalam industri pada masa kini. Pendedahan kepada teknologi ini membantu pelajar memahami konsep automasi dan meningkatkan kemahiran teknikal selari dengan perkembangan teknologi semasa.
Selain pembelajaran di dalam kelas, saya juga aktif menyertai program dan aktiviti kolej yang banyak memberi impak positif kepada perkembangan diri saya. Antara pengalaman yang paling bermakna ialah melibatkan dalam program CSR di Rumah Jagaan Anak Yatim Payasum. Melalui program tersebut, kami menjalankan beberapa kerja penyelenggaraan dan pemasangan elektrik seperti memasang lampu spotlight, membaiki sistem CCTV, pemasangan kipas dinding di asrama anak yatim serta menggantikan lampu dan soket yang rosak. Program ini memberi peluang kepada saya untuk mengaplikasikan kemahiran yang dipelajari di KKMT dalam situasi sebenar sambil membantu masyarakat. Selain meningkatkan kemahiran teknikal, pengalaman tersebut juga mengajar saya tentang nilai kerjasama, komunikasi, tanggungjawab dan semangat sukarelawan. Pengalaman ini menjadi salah satu kenangan yang paling bermakna sepanjang pengajian saya di KKMT. Dalam masa yang sama, bekerja secara berkumpulan juga banyak membantu saya menyesuaikan diri di tempat kerja. Antara kerja yang pernah saya lakukan ialah penyelenggaraan Circuit Breaker dan genset. Sokongan daripada keluarga dan rakan-rakan turut menjadi dorongan untuk saya terus maju. Dan dari semasa ke semasa, saya dapat melihat perkembangan saya yang positif dari segi kerjaya serta pendapatan saya. Antara cabaran dalam kerjaya saya ialah perlu bekerja di bawah tekanan kerana setiap work order perlu disiapkan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Selain itu, pekerjaan ini juga memerlukan kemahiran teknikal yang tinggi bagi menyelesaikan masalah sistem elektrik yang kompleks dan memastikan semua kerja dapat disiapkan dengan tepat serta selamat. Di samping itu, saya juga perlu berkoordinasi dengan pelbagai pihak di hospital seperti pihak klinikal, kejuruteraan dan pengurusan bagi memastikan setiap kerja berjalan dengan lancar tanpa gangguan operasi harian. Kerjaya ini turut memerlukan kemahiran komunikasi yang baik semasa menjalankan tugas agar setiap arahan dan maklumat dapat disampaikan dengan jelas serta mengelakkan sebarang kesilapan. Banyak kenangan manis semasa saya belajar di KKMT. Salah satu kenangan paling manis saya di KKMT ialah ketika menyertai aktiviti program lawatan sambil belajar ke Lumut dan Pulau Pangkor. Momen yang paling saya ingat sampai sekarang adalah melakukan aktiviti team building di sana bersama rakan sekelas dan pensyarah yang mengiring iaitu Cik Azlina, Puan Tuti dan Puan Haslina dan Encik Hafiz. Satu lagi pengalaman manis yang paling saya ingat sepanjang belajar di KKMT ialah apabila saya bersama rakan-rakan diberi tanggungjawab untuk menguruskan aktiviti team building bagi unit teknologi elektrik sempena majlis perpisahan salah seorang pensyarah yang akan berpindah. Dalam program tersebut, saya terlibat dalam memilih lokasi program, membuat perancangan aktiviti serta menguruskan perjalanan aktiviti sukaneka yang melibatkan semua pelajar unit sijil teknologi elektrik. Pengalaman ini sangat bermakna kerana ia memberi peluang kepada saya untuk belajar tentang pengurusan program, kerja berpasukan, komunikasi serta cara mengendali sesuatu aktiviti. Kerjasama antara rakan-rakan dan sokongan pensyarah membantu program tersebut berjalan dengan lancar dan meriah. Selain mengeratkan hubungan sesama pelajar dan pensyarah, pengalaman ini juga membantu meningkatkan keyakinan diri serta kemahiran kepimpinan saya. Dan satu lagi kenangan manis saya adalah semasa majlis perpisahan semester 3, kami buat BBQ bersama-sama dan pensyarah sendiri membawa makanan untuk jamuan tersebut. Walaupun majlis tersebut hanya dilaksanakan di dataran rahmat di KKMT sahaja, namun ukhuwah yang terjalin itu saya ingat sampai bila-bila. Nasihat saya kepada pelajar KKMT dan bakal pelajar KKMT, belajarlah bersungguh-sungguh kerana penat belajar itu hanya sementara, tetapi penyesalan boleh kekal seumur hidup. Gunakan masa muda untuk membina masa depan, bukan untuk memberi alasan.
Dalam masa yang sama, kemahiran bekerja dalam kumpulan juga sangat penting kerana ia melatih komunikasi dan kerjasama dalam kehidupan serta kerjaya. Dari segi kerjaya, antara sikap dan nilai yang paling penting ialah integriti, disiplin, kerjasama, sikap positif dan profesional. Akhir sekali, teruskan perjuangan walaupun perlahan. Yang penting jangan berhenti, kerana orang yang berjaya bukan semestinya yang paling cepat, tetapi mereka yang tidak mudah putus asa. Sekian saja perkongsian daripada saya. Terima kasih kerana memberi peluang untuk saya berkongsi sedikit pengalaman dan perjalanan saya sepanjang di KKMT serta dalam dunia pekerjaan. Saya berharap perkongsian ini dapat memberi sedikit manfaat dan inspirasi kepada pelajar-pelajar lain yang sedang menempuh perjalanan yang sama. Sekian, terima kasih.